Okay, so hai, Assalamualaikum. So 2 hari 3 hari ni korang duduk bercakap pasal motor Aveta, bandingkan enjin Honda lah, banding dengan MV8. Okay, so saya sebagai pemain, saya tak nak cakap apa-apa. Okay, cuma yang mana bandingkan meter tu korang kena tahu. Okay, kena tanya orang yang check GPS. Aveta dapat 124, GPS dia berapa? MV8 dapat 122, GPS dia berapa? Okay, kat situ. Okay, so ni saya baru beli perfume kereta Ignition RM77. Wangi ke tak wangi? Okay, okay, tapi bukan cerita pasal perfume ni. Okay, so saya nak korang komen. Ni video ketiga kita nak cerita pasal Aveta. Kita saja bagi panas. Okay, so korang boleh komen ramai-ramai kat bawah. Dan kalau korang saya nak buat lagi video pasal motor Aveta ni, korang boleh komen juga kat bawah. Okay, so stay tune. So layan video selepas ni. Okay, Assalamualaikum. Okay, so hai, Assalamualaikum. So ni hari ni kita buat review antara Nova dan juga MV8. Okay, so kita tengok daripada belakang lah dahulu. Okay, kita tengok daripada bahagian belakang. Okay, bahagian belakang dia tak ada beza. Okay, bahagian belakang dia tak ada beza. Lampu, eco, signal semua tak ada beza lah. Okay, bahagian belakang tak ada beza. Dan kalau bahagian tepi, okay, kalau di bahagian tepi ni pun, yang ni pun tak ada beza. Okay, tak ada beza. Bahagian tepi tak ada beza. Tapak kaki, floor mat ni pun dia tak ada beza. Okay, dia sama saja. Yang motor ni pun dia pakai MV8 punya. Di bahagian tengah ni pun sama. Di bahagian yang inner ini pun sama. Kepala sama. Okay, cuma yang membezakan dia adalah lampu sahaja. Okay, di bahagian lampu sahaja. Lampu je berbeza. Okay, tapi kalau tanya saya boleh convert tak? Katakan ada Aveta nak convert MV8, boleh. Confirm boleh. Okay, yang depan ni pun sama. Ni pun samalah. Cuma okay, perbezaan dia untuk MV8 dia ada ABS. Okay, dia ada sistem ABS. Ini untuk speedo. Okay, ini untuk meter. Dan dia ada piring ABS ni lah. Okay, okay, untuk Aveta dia tak ada. Okay, dia kosong. Tapi dia dah standby kan dah. Sport rim dia ada lubang. Okay, ada lubang untuk kita tambah piring ABS tu. Dan juga dia dah siap-siap ni dah lubang. Ni lubang untuk ABS. Okay, okay, perbezaan kedua, MV8 tak ada disc belakang. Okay, tak ada disc. Aveta dia pakai disc lah. Okay, dia pakai disc. Dia pakai disc. Untuk Aveta original sport rim dia saiz 14. Okay, depan dan belakang pakai 14. Okay, pakai 14. Senang cerita, body Yamaha. Okay, untuk enjin dia pakai Honda. Okay, dia 90% sama dengan Honda. So kalau saya tengok dari tepi ni, bahagian water pump dia tu, okay, bahagian water pump dia ni, kalau saya nampak dia macam sama dengan Vario ataupun ADV 150. Vario 150 ataupun ADV 150. Okay, untuk bahagian meter tak ada beza dengan MV8. Beza design sahaja. Dan dia touchscreen lah ni. Nampak dia bertukar. Okay, dia touchscreen. Di bahagian sini dia untuk high beam. Okay, nampak? Okay, ni high beam. Okay, untuk MV8 dia tak ada lah. Mungkin MV8 boleh beli dia punya benda ni untuk buat high beam. Okay, untuk bahagian seat pula tak ada beza. Okay, bahagian seat tak ada beza. Position duduk pun sama saja macam naik MV8. Okay, bahagian storage bawah ni pun sama. Okay, bahagian storage bawah ni, okay, bahagian storage ni dengan motor MV8, pada saya, pada mata kasar saya, dia samalah. Sizing dia sama. Okay, cuma bateri saya tak tahulah bateri dia pakai bateri apa. Bahagian kotak fuse pun ada kat sini. Okay, kalau boleh nampak tu ada kotak fuse. Cuma dia tak ada bagi screwdriver. Kalau macam MV8, kalau original dia ada screwdriver. Okay, okay, so macam itulah. Okay, untuk tapak seat saya rasa kalau tengok mata kasar, tapak ni dia macam sedikit berbeza lah. Yang ni dia jauh. Okay, dia jauh. Okay,
Tapi kalau sizing seat dia saya rasa sama je, tak ada beza. Okay, saya rasa dia sama saja, tak ada beza. Okay, itu adalah sebuah sedikit review untuk motor Nova 160. Okay, untuk enjin dia bernadikan pada saya 90% adalah Honda lah. Okay, untuk bahagian CVT dia sama dengan Vario dan juga ADV 160 ya. Yang saya tengok dia punya puli lah, okay, puli dia saya tengok lebih kepada ADV 160 ataupun Vario 160. Okay, so motor ni pun kita dah set up cair roller. Okay, boleh ikut MVX yang main puli juga, yang main cair roller, boleh ikut. Okay, boleh ikut rapat, tak ada masalah kan. Cuma di bahagian total body ni saya nampak dia macam ada lain sedikit dengan Honda lah. Ataupun boleh tak pengguna Honda komen, sama tak? Ada sama dengan 160 ke 150? Ini total body ni. Okay, so inilah dia Aveta Nova. Kalau tanya saya, kalau pakai beli okey ke tidak, okey, tak ada masalah. Tapi kalau katakan betul-betul nak cari kelajuan, inilah jawapan dia. Okay, saya tak cakap apalah, saya cuma ini jawapan dia. Okay, sebab dia sedikit leceh lah. Okay, tapi untuk pengguna MVX yang mana nak pasang di belakang, boleh beli Aveta punya ni, Aveta punya inner ni. Sebab dia dah siap potong lah. Okay, dia ada di belakang. Okay, so okay lah, sekian saja untuk video kali ni. Okay, sedikit review tentang Aveta. So kalau korang ada apa-apa persoalan, boleh terus komen saya. Okay, boleh terus PM saya, nombor di bio. Okay, so sekian saja untuk video kali ni. Kita jumpa next video seterusnya. Assalamualaikum.